Dia dah familiar tak dengan kedai runcit ni sebenarnya? So untuk malam ni sesi perkongsian, jom kita sama-sama boleh berkongsi, boleh buka speaker, kita boleh share kan. Sebab apa untuk Linda, kedai runcit ni, kalau Linda kupas lah kan, kedai runcit ni bukan bidang Linda lah, bukan bidang Linda. Jadi pengalaman. Pengalamannya adalah kalau kita ingat masa kita kecil-kecil dulu, kedai runcit ni memang kita punya favourite place kan. Nak beli jajan kan, masa kita kecil lah kan. Along the way, kita mula pergi ke mana kedai yang dekat dengan rumah kita. Jadi maknanya kalau kita cerita tentang radius, wilayah lah. Kalau macam dulu mentor-mentor kita belajar kan pasal bisnes, it always about wilayah. Wilayah adalah how many radius km daripada lokasi prospek. So dalam kes ni, kalau kata ceritanya adalah kedai runcit. So memang shop houses lah kan. So shop lot biasanya orang tak buat sampai tingkat atas, orang buat tingkat bawah. So kalau buat tingkat bawah, berapa square feet? Kalau rumah kita 22 times 70 kan. Kalau kedai runcit is about that lah kan, 20 kan. Jadi besarnya tu versus dengan kat mana. Kalau kat kampung tu boleh buat sendiri kan. Kalau biasa je lah, kalau tanya dengan Linda, biasanya Linda selalu akan memikirkan berapa besar, berapa tingkat dan macam mana susun atur. Sebab I buat JMP kan. Jadi susun atur tu, the more you have product, lagi banyak lah orang akan chances untuk membeli. Tapi itu yang kita tahu kan. The reality is, adakah itu betul? Adakah itu sebenarnya cara untuk kita mendapatkan income yang banyak ataupun sales yang banyak melalui kedai runcit? So jom kita sama-sama kongsikan. Kita ada Encik Rizal, Imran, Bani, Coach Zack, Sufia, ada Tuan Hakim, Khatib, Hidayah, dan beberapa nama lagi yang saya sebut. Jom kita kongsikan sebenarnya apa konsep yang nak dibawakan dalam bentuk kedai runcit ni dan bagaimana yang sebenarnya pendapatan tu boleh kita selalu melihat benda tu dalam produk yang kita jual tu satu. Kedai runcit ni ada beratus. Ada kadang beli. Oh ya. Okey, jom Linda kongsikan satu benda. Okey, boleh tiba teringat. Okey, sebelum bulan 12 lah kira. Bulan 12, sebulan Linda di Kuala Lumpur sebab anak Linda menunggu hari nak beranak. Jadi jaga dia lah, jaga dia dan sebagainya. So dia sewa sebab dia tak duduk kat Malaysia. Jadi bila dia datang dia sewa Airbnb, kami duduk lah, dia pilih duduk dekat Mont Kiara. So kawasan tu memang tak jumpa kedai runcit. Jadi bila kita nak pergi, kita terpaksa pergi, apa ke nama dia tu? Sebelah tempat dia tu, bangunan tu memang dah ada shopping mall lah. Ni dah lupa lah apa nama dia. So ada Village Grocer, ada Mercatos. So benda tu lama-lama bila kita orang macam level-level saya lah kan. Bila pergi, kita rasa macam alamak mahal gila kan, tempat ni semua mahal sangat lah kan. Jadi tapi kita belilah kan. Satu hari, saya saja je jalan. Sekali dari jauh, saya nampak apa tau? Speedmart. 99 Speedmart. Untuk kawasan rumah Linda dekat JB ni memang tak pergilah Speedmart sebab kita tak pergilah, tak ada dalam kawasan Linda. Tapi hari tu, saya jalan dan saya pergi. Dia macam bangunan tu, dia sangat tersorok. So bila saya pergi tu dan pelik lah, nak pergi tu pun macam tersorok lah kan. So bila saya masuk, saya terkejut sebab ramainya orang dalam ni. Ada ramai orang. So orang-orang tu adalah bukan orang Malaysia lah, bangsa-bangsa lain, tapi ramai dalam tu. Jadi saya rasa macam Speedmart, saya ingat yang pergi Village Grocer. So maknanya ada player dan ada juga orang yang mencari kedai runcit ni. So saya duduk dalam tu, sebab anak saya masa tu dah berpantang, jadi saya tengah mencari barang-barang. So bila saya cari barang-barang tu, saya mencari barang yang kecil-kecil kan. Yang Village Grocer tu susah lah nak jumpa. Jadi bila saya cari, saya perhatikan Speedmart ni, konsep dia. Apa konsep dia? Banyak barang. Dia ada banyak barang. So barang dia pula sikit tapi banyak. Setelah yang saya nampak, dan bila saya untuk malam ni saya google lah apa dia konsep Speedmart, macam mana. Sekarang dia dah masuk IPO tau. So daripada orang kata tu kedai runcit kecil kan, dia started tu dekat Kelang. Kat Kelang tahun 1980-an lah dia start. Dia buat konsep, dia beli apa dia, saya check, saya tanya pakcik lah GPT. Dia sebenarnya konsep dia beli pukal untuk skala ekonomi. Lepas tu dia pilih lokasi strategik. Tapi dalam kes yang Mont Kiara tadi, lokasi dia tak strategik, sebenarnya dia tersorok. Tapi kenapa dianggap strategik? Sebab dia satu saja consider kedai runcit di tempat
kawasan yang tak ada kedai runcit. Semua yang itulah bilik grocer lah, Mercatus lah, apa benda tu kan. Jadi keduanya adalah saya check apa yang Pak ChatGPT cakap, kepelbagaian produk dengan harga berpatutan. Betul tau. Bila saya pergi sana, saya boleh beli yang cube ikan bilis cube kan. Masak sup kan. Orang pantang kan masak sup tu. Jadi saya nak beli cube tu, dia jual yang kecil-kecil. In fact dia ada yang satu piece tu je. So kepelbagaian produk dan dia boleh buat dalam bentuk yang kecil. So itulah rasanya kedai runcit yang ramai orang datang kat situ kan. Dan operasi dia yang cekap dan mudah. Serius tau. Bila I datang kat sana, staff dia lokal sebenarnya. Banyak lokal lah orang kita. So seorang duduk dekat depan kaunter tak gerak. Memang dia duduk kat situ saja. Yang seorang lagi tu saya nampak dia depan kat sikit. Kerja dia ialah daripada ke depan ke belakang dia tengah buat stock take dan dia, saya tak rasa dia buat stock take. Dia mencari kesalahan dalam tempat-tempat yang dia nak aturkan tu. Saya lama dekat Smart tu sebab saya jadi macam suka pula tengok karakter dan bagaimana setiap orang menjalankan tugasan dia lah kan, maksudnya tu kan. So macam rasa macam excited lah tengok kan, padahal Smart je kot. Dan seorang lagi dia punya kerja adalah dia dekat belakang sana. Dia tak ramai pekerja dia. Belakang sana dan saya nampak dia sedang macam keluar-keluarkan barang pungkah, ikut apa yang nak kena keluar, masukkan dekat rak-rak yang dia dah allocatekan. Dan macam mana penyusunan tu pula, saya nampak penyusunan tu adalah mana barang yang sangat kecil dan grab. Saya cerita semua kat kaunter dengan yang sebelah kaunter. Duduk menganalisa dekat Speedmart dia tiba. Malam bila cerita pasal kedai runcit kan. Macam connection gitu kan. Okay. Itulah yang analisa yang saya nampak dan kaunter tu tak stop. Pembayaran tu tak stop. Dia sikit-sikit je. Orang beli 3 botol air mineral dengan 1 snack. Sikit je orang beli. RM5, RM10, macam tu je lah. Tapi dia non-stop. Itulah saya rasa konsep kedai runcit yang generasi sekarang. Saya tanya juga tadi Pak ChatGPT. Generasi Gen Z taklah. Gen Y, adakah kenapa mereka tidak berapa minat dalam industri kedai runcit? So adalah banyaklah benda yang kita mungkin boleh kupas kalau ada masa. So ni nak buka lah, jom lah buka speaker, jom kita kongsikan apa yang kita boleh pelajari daripada perkongsian tadi. Jom buka speaker. Okey, silakan. Ya, betul. Ya. Okey, Tuan Bani nak cakap dulu ke saya? Tak apa, tak kisah. Cakap dulu. Okay. Silakan Puan Hidayah untuk perkongsian. Okey, terima kasih. Okey, berkenaan kedai runcit ni, saya rasa apa yang ada perkongsian dekat dalam video tadi dengan Cik Puan Linda share dah ada input yang bagus lah. Okey, selain tu saya nak ulas beberapa tips untuk bakal peniaga supaya dia lebih berhati-hati. Dia lebih kepada perkongsian untuk elak rugi lah. Okey. So, perkongsian saya ni terbagi kepada 4. Yang pertama, kawalan belian stok. Yang kedua, cara tengok crowd. Yang ketiga, cara kita uruskan kewangan kita. Yang keempat, think out box. Okey, maksudnya nombor 3 ni think out box. Yang keempat ialah reward staff. Okey, yang pertama, kawalan belian stok. Saya share secara ringkas lah. Contohnya peniaga tu dia jual Oreo, biskut Oreo tu. Dia ada 100 pack. Okey, so bila masanya dia perlu restock balik, besar kemungkinan dia kena tengok dia punya jualannya. Mungkin apabila dia ada 100 pack Oreo, dia tengok jualan tu dah 70 pack, mungkin dia dah boleh start top up baru. Dia bukannya macam 100 pack Oreo, tiba-tiba jualnya 10 pack, lepas tu dia nak top up, main top up sampai dia tak jaga dia punya cost dengan modal dia sendiri. Itu yang boleh menyebabkan rugi lah. Okey, yang kedua, saya ada tips daripada pengalaman saya sendiri, cara nak tengok crowd. Contohnya bagi peniaga yang baru nak buka berniaga kat satu tempat tu, mereka tak boleh dengar daripada iklan saja tau. Contohnya, contohnya saya namakan mall. Mall
M tu ramai orang, hari-hari penuh contohnya. Lepas tu yang peniaga yang nak buka kedai ni tengah ada duit banyak, jadi excited lah kan. Jadinya dia pun keluarkan semua modal dia, main ikut je apa kata orang tu, main meniaga je tanpa dikaji dulu crowd tu macam mana. Okay, salah satu yang saya boleh share, okay, biasanya kalau waktu cuti ibu bapa dengan kanak-kanak sekolah biasanya pada Sabtu Ahad sekarang kan. Jadinya peniaga tu boleh stay dekat contohnya peniaga tu jual makanan. Jadi dia boleh perhatikan cara rentak situasi dekat situ. Kalau misalnya kata Jumaat Sabtu Ahad berapa ramai orang yang masuk, macam mana ramainya peniaga pelanggan. Lepas tu dia perlu juga stay dekat mall tersebut untuk daripada hari Isnin ataupun hari yang tak ramai orang tu, dia kena tengok macam mana crowd kat situ, ramai ke tak ramai, sepi ke tak sepi. Janganlah terus dia datang, perhatikan pada hari Sabtu dengan Ahad dia, oh ramai, okeylah aku nak berniaga kat sini. Tiba-tiba dia berniaga setiap sebulan ataupun sepanjang tahun lah, dapat untung, dapat balik modal hari Sabtu Ahad je. Hari Isnin dengan Jumaat tak ada orang lengang. Okey, seterusnya poin ketiga, think out box. Okey, salah satunya ialah contoh kalau kita ada modal, tak semestinya semua modal ataupun sebagian modal tu kita kena beli benda baru. Contohnya macam banting ke ataupun apa-apa papan lah. Macam saya ambil contoh, kenalan saya ni dia jual aiskrim lah, dia ada buka gerai aiskrim. Jadi dia menggunakan barang yang ada dekat rumah dia untuk buat papan tu. Dia buat macam contohnya dia ambil kerdus ke apa kan, lepas tu dia spray, dia jadikan macam papan tanda tu. Macam tu lah. Itu satu contoh. Mungkin sebagai peniaga kita kena kreatif cara lain yang boleh kita gunakan bagi mengeluarkan kos yang tak penting. Okey, seterusnya nombor 4. Cerita dia reward staff. Reward staff ni saya ambil contoh daripada kenalan saya lah. Dia ada dapat macam tak ingatlah geran ke apa ke kan, ataupun dia ada duit dalam 10,000. Okey, bila dia dapat duit dalam 100,000 atau 100,000, dia terus buka satu company. Lepas tu dia terus hire staff. Dia cakap, okay staff, gaji korang ni 4,000. Nanti setiap tahun saya ada bawa kalian pergi melancong. Tanpa bos tersebut setkan KPI baru dapat reward. Macam tu. So sepatutnya bos tu dia kenalah beritahu, contohnya okay gaji bulan awak 2,000. Lepas tu kalau awak capai KPI ni baru awak dapat reward. Macam tu lah. So daripada pengalaman kenalan saya ni, dia tak getih menguruskan kewangan, reward staff, akhirnya mereka punya kedai ni dah tutup. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, sama-sama Puan Hidayah. Memang betul lah apa yang dikongsikan tu kan. Sebenarnya kalau untuk stok ni kita kena tahu break even tau. So kalau nak buat apa-apa bisnes pun, the first thing you have to know is how do you calculate your break even. Setiap satu kotak Oreo yang you beli tu, kalau you tahu break even dan lepas tu you tahu selepas daripada how many pieces yang you jual, itu dah consider you punya profit. So macam tu lah. So apa pun bisnes lah, kita kena tahu very good calculation lah. Kalau kita tak tahu calculation, memang we actually jual apa orang kata tu, suka-suka je lah kan, suka-suka, mengisi masa lapang. Okay, yang untuk KPI rewards tu, so Linda concludekan bahawa bos itu memang otak hijau lah kan. Sebab dia belum tahu lagi berapa KPI, dah terus bagi reward saja kan. Dia macam tu orang tak hijau ni, dia cepat kan. Macam saya lah kan. Okay, so kita kongsikanlah lagi apa yang Bani, apa yang boleh kita kongsikan sama. Jom share. Okay, Assalamualaikum. Saya nak share sikit. Saya rasa kan Gen Z ni dia tak berapa minat dengan perniagaan kedai runcit ni. Kita cakap kedai runcit yang general lah, kedai runcit yang kedai runcit macam kat kampung. SP Mart tu bukan, SP Mart tu dah kira masuk franchising dah. Kedai runcit yang buka sendiri. Okey. Satu ni sebab kalau tengok behavior Gen Z ni kan, dia suka fast money tau. Sebab tu Gen Z sekarang dia suka terlibat dengan orang panggil apa, ekonomi gig. Macam Foodpanda, macam Grab. Sebab dia terus dapat duit hari. Okey, kalau kat kedai runcit ni, satu ni dah lah margin dia kecil. Lepas tu apa tu, banyak kerja. So dia memang sangat tak berminat. Itulah saya punya pendapat. Ya baik. Setuju kot. Okey, terima kasih Bani. So memang betul, sebenarnya perubahan dalam ekonomi kita ni memang
kalau kita kupas lah kan, Gen baby boomers yang dah umur 60-an dah sekarang kan, dengan Gen Z yang baru umur berapa sekarang dia orang? 20. Jadi bermakna gaps yang hampir 40 tahun tu kan. So zaman tu memang kita tak boleh lari lah, dan kita tak boleh salahkan siapa pun, sebab cara kita membesar dan cara kita membeli sudah sangat berubah kan. So Aziz, ada apa-apa lagi nak kongsikan? Jomlah, kita ada masa sedikit lagi ni. Apa yang Saya tak ada. Saya tengah buat kira-kira. Hidup kita memang tak pernah lari daripada buat kira-kira. Tapi sebenarnya memang benda ni tak tahulah macam mana nak cakap, basic of everything yang you nak buat business kan, you kena start dengan kira-kira tau. So kalau you tak ada pengiraan, macam mana nak cakap mengisi masa lapang lah. Mengisi masa lapang. Satu lagi saya perasan lah, bisnes kedai runcit ni lah, terutama kat kampung kan, ni orang panggil bisnes apa tu, orang pencen. Dia tak boleh jadi, benda tu jadi macam side hustle lah, dia tak boleh jadi pendapatan utama dia. Sebab itulah macam saya cakap tadi, margin dia kecil. Margin kecil. Sebab tu orang dah orang yang dah pencen kan, dia ada duit pencen, dia ada pendapatan lain. So kalau kedai runcit tu untung tak untung, dia macam tak efek sangat kat dia. Ya, sebab Linda bukan dalam bidang ni, jadi maksud Linda kedai runcit secara runcit ni kan, sebab memang kalau biasa kita jual produk untuk Linda macam satu produk ataupun kita pada SKU kita kan, kita based on SKU kita dah tahu air berapa kan, kalau makanan berapa, jadi kita dah ada 10 SKU, kita dah tahu SKU yang satu kita kena jual sekian banyak, baru kita akan dapat break-even, dan kita tambahkan lagi untuk kita dapat profit. Jadi kalau kita bercerita tentang kedai runcit, SKU dia banyak, beribu kan, sikit-sikit, tapi dia tak buat lah SKU. Contohnya lah, satu kotak Oreo tadi yang dia kata mak dia pergi ke Pekan kan, beli berapa kotak dia tak sebut tadi, tapi mungkin mak dia beli 10 kotak lah kot Oreo tu. So sebenarnya 10 kotak tu 6 tu adalah dia punya cost kalau dia jual lah kan. Katalah dia jual berapa, jadi 6 tu adalah cost dia, so dia punya break even dia adalah mungkin 7. So 3 kotak tu je dia punya profit kan. So 3 kotak tu pula yang tak terjual dan habis expired date. Contoh kan. So itu mungkin akan, tak tahu lah, basically yang saya boleh kongsikan adalah kedai runcit ni dia sebenarnya adalah satu peluang. Ada dia punya market dia, sebab ramai di sana yang tadi yang Linda kongsikan tadi dekat Bung Kiara tu, bila kita pergi beli, kita tak nak beli besar, kita nak beli sikit. Jadi kenapa kita nampak dia punya cashier ting tong, kecing, non stop lah kan. Sebab orang beli dalam bentuk sedikit. So sebenarnya apa pun bisnes memang ada cabaran dan sebenarnya ada peluang. Opportunity is everywhere. So bila kita nampak ada opportunity, bermakna itu adalah satu peluang untuk kita mendapat pendapatan. Okey, Coach Zack, bagilah perkongsian sedikit. 5 minit lagi. Coach Zack. So kita ada Blackness Guy, jom. So Blackness Guy baru join. Kita berkongsi tentang kedai runcit malam ni. Ada apa-apa tak yang nak kongsikan untuk audience kita? Saya punya layan tak baik sangat lah. Ya ke? Tak Zack, type. Putus lah. Cek. Kau mana? Dengar tak boleh dah? Dengar tak Boleh. boleh dah? Dengar tak? Okey, cakap je. Saya ulas, cakap je. Kedai runcit apa yang biasa dengar kedai Aceh tu? Kedai Aceh. Kedai Aceh, yes. Kenapa ada lambakan kedai Aceh? Maknanya ada keuntungan, betul tak? Dia ada market. Kali kita pasal penguasaan. Market. Betul. Dia ada market dan dia ada untung. So bila dia ada untung, sebab tu kita ada nampak peluang ataupun lambakan kedai Aceh. Tapi bukan lambakan tu di merata-mata, betul tak Coach Zat? Dia ada specific location saja. Lokasi strategik dia saja. Lokasi tu biasanya ialah jauh lah sikit daripada main shopping mall dan Oh iya ke? Bukan dia ni Apa? Kau Jack? Ya. Hilang, kamu hilang. Ya, betul lah tu. Teruskan lah. Betul lah tu. Kau yang type type.
Okey, kita masih ada lagi beberapa minit lagi. Jom kita kupaskan sedikit lagi untuk masa-masa yang terakhir. Siapa lagi yang nak berkongsi? Ya, 24 jam. Betul Puan Hidayah. So bila kita kata convenience store, kedai runcit tu pun boleh jatuh convenience store. Tapi kalau dekat luar bandar taklah 24 jam kan. So convenience store tu memang dia ada shift 7-Eleven kan, benda yang kecil-kecil lah maknanya. Tapi itulah kalau kita bercakap kedai runcit, biasanya dia memang timing lah. Waktu pagi hingga ke biasanya pukul 8 atau 9 kan, owner dah lepak dah tutup dah. Okay, ada apa-apa lagi yang kita nak berkongsi lagi? Ya, betul. Puan Hidayah, perkongsian tentang kedai runcit tu di sekolah adalah lokasi strategik yang dalam video tadi ada mention kan. Jadi jualan dia dah lain dah. Maknanya apa budak-budak nak beli. So it have to be like, itulah kalau tidbits ni kan, tidbits yang macam mana lah. Kalau Linda personally, I harap-harap lah kita orang Malaysia janganlah bagi lambakan tidbits yang dari China yang memang kita tak confirm halal, kita just beli dan letak kat kedai runcit kita, sebab kita kena baca dan tengok dulu, especially kalau gelatin, memang majority gelatin tak halal, tapi itulah marshmallows dan sebagainya paling banyaklah dekat kedai runcit yang jual kecil-kecil tu. So berhati-hatilah. Jadi conclusion yang kita nak cakap tu, kedai runcit opportunity, yes. Who? Kita kena tengok target, lokasi strategik dan juga kena faham tentang cara mengira, break even, profit dan juga kita kena tahu juga berapa ramai staff yang kita ada untuk coverkan operation kita supaya tak adalah nanti seorang lain yang ambil barang kat depan cashier dah tak ada orang nak cover. So kita dah tepat pada pukul 10 malam. Terima kasih kepada perkongsian yang kita dapat malam ni. InsyaAllah kita jadikan itu satu cabaran dan peluang untuk kita dan anak-anak kita, generasi kita untuk mula berniaga. Sebab kadang-kadang kita tak tahu daripada kedai runcit lah kita akan buka minda untuk franchising. Bagaimana Speedmart sekarang dah masuk IPO. Siapa sangka Okay, so kita akhiri program kita malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul